Okay sahabat, hari ni saya bawa sahabat jalan ke Kampung Nap macam biasalah. Pasalnya saya ada satu tempat yang saya nak pergi tu. Kalau di sekolah ni dia ada satu simpang belok ke kanan lah. Saya tak tahu ada apa dekat sana. Jadi saya terfikir nak pergi sana, nak tengok apa yang ada dekat sana lah. So air sekarang ni kondisi dia sedang surut sekarang ni. Tapi sebelum tu saya nak tengok dulu dekat sebelah jambatan sana. Kita nak tengok saja. Kalau dia ada berjemur, okey lah. Kalau tak ada, kita teruskan perjalanan kita. Kita sekarang berada di Jambatan Meranik. So kondisi air dia tetap surut juga. Dan di sinilah banyak berlakunya serangan buaya lah, dekat Sungai Meranik ni. Okay, ada kapal apa tu, kapal batu ke apa tak pasti lah. Tapi sejak air-air ni banyak dah pemburu buaya dah cuba untuk mengurangkan populasi buaya lah dekat Jambatan Meranik. Alright, kita pergi ke Sungai Segiting pula. Okey lah. Tu yang bukai. Tu Tengah yang- ambil gambar. Tu balah sama kampung yang kami gambar ni. 11. 11 kaki. Mudah. Boleh gintik lah. Oh. Sebelah kaki ya. Sige salong itu dah. Ya. Suap boleh? Apa bisa boleh? Supa lah. Lo boleh apa itu barang kita. Dia mana? Kita biar gini. Enggak gini. Punah makin ni. Selumanya barang. Sina nyala kiak ya. Tapi Dah ni. Lama aku dah mendak ya. itu dia tu main Cina kan. Ya, mai mah. Ngintik dah awak. Nyala dia. Lebuh ke surut saya. Komodah ke bos, ini ada buaya lah ke komodah ke. Itu mana-mana ada mah aku ya. Okey geng, boleh baru. Dapat lagi 3 ekor. Nice. Ngarap ke boleh agak meh. Kena kau ya. Berak ko. Madahin. Dah pakai yang itu. Oh. Belalai kami doa yang tak. Baik ke tebian. Kayak mungkin asai besi, asai mata ginti deh. Oh. Lepas lah. Tapan ke tengah. Kenal dia. Bisa pelepuk ah. Giliannya. Giliannya. Gilian. Nemu ngelepas apa? Anunya udah terpakai terlalu lengkap ke ana. Lengkap ke baru. Ya ngasai tanya. Ngasai nakal. Pintar orangnya. Ya inti ada kalak kena tanya nemu ya. Nah, nanti pakai ya lo pakai ya telan. Lekat ya. Kayak pakai punya. Nanti udah ngelebas seminggunya. Botok nanik baru nih. Nanti terubah kenanya ya lepas seminggunya. Anang nunggu dulu. Ya, lagi nyium bau strom nih, bau asap strom. Minggu bunyi selapang tu sudah lagi. Ngage. Karena buah lebarnya udah mungkal. Tidak ya lah. Bakal sidanya udah mungkal dulu. Ya. Sah percaya. Sah ke nak percaya. Sah. Ya. Boleh bukan sidak ada buahku. Sidanya dulu mungkal. Apa boleh buat? Apa boleh buat?
Nadaya mama dan namaku anak menyadik kita nya kembali. Bulan 3 kita tu. Oh. Tamu Cina bulan 3 ke bulan 2 lagi. Bulan 2 ke? Antaranya lah 2 3. 17 hari bulan 2 sih. Nya aku baru ya aku ingat kes ke bekanya nguji perahu udahnya sekaliah perahu speedboatnya ya. Sekaliahnya. Tengah utainya tengah hari kemarin. Dia tanya sih nang dia nang bakosan kami dia selalu pedak kalau kami. Oh. Tapi semua tu ada yang ngecau. Nama banyak temu. Oke dia udah akhirnya aku ke tengah hari nipak. Udah dia ya. Enak. Hari ya kena minyak pukul 3 kah? Kami minyak pukul 3 aja. Hari start pukul 3 aja kami ngigak. Sampai pukul 12 tengah malam kami kena perahu ngigak ya, baik. Ya temu kami pikir pun ada. Nah itu pikir ya pakai tanya apa? Kami pikir ya mati lemas saja. Dia mati lemas kan mungkin yang bisa terapung udah lepasnya nak. Tapi tanya apa ini belah gigak belah kami. Temu-temu pun no cukup sifat orang Manda. Cukup sifat. Bomba alung kau sekali, dia paham sebenarnya. Oh bomba alung kau. Tapi malam hari pertamanya bomba ada yang gigak. Kita aja. Lepas bombanya lawan apa deh. Anggo bomba tu. Dah nan mu jalai ki sida ya. Mama ko 6 sida dia sida ya. Pun operasi sampai pukul 5 ya aku sida ya. Sida bomba. Pagi sigi baru sida yang ngomi ka. Ya pun start pun pukul 9 ke 10 sida. Ka briefing lu ka. Ya briefing dulu. 3 hari baru. Ya, 3 hari udahnya lah. Buat pun ada lagi dah. Kasihan. Jatuh nada seperti nada. Okay sahabat, tadi kita dah berbual dengan abang tu dan dia ceritakan pengalaman dia, cari mangsa itu adalah anak buah dia lah. Okay. Dan sangat tragis juga. Dia puncanya adalah untuk latihan pemandu nak bawa bot untuk testing bot lah masa tu. Jadi tidak semana-mana bot tu karam dan akhirnya anak buah beliau telah dibaham lah. So tak ada kocakan apa pun. Tiba-tiba dia tenggelam macam tu. 3 hari lepas tu baru ditemui lah mangsa. Okay, kalau sahabat tengok dekat sini, hutan nipah ni banyak dah diratakan. So akan jadi konflik jugalah serangan buaya. So silap sikit je kalau manusia pergi ke teping sungai, memang confirm akan diserang oleh buaya lah. Bila hutan nipah ni dah hilang, so makanan tak ada. Sebab sini orang kampung sini dia cakap sini banyak babi hutan. So bila ada babi hutan adalah sumber makanan kan. So konflik ni banyak sebenarnya. Jadi konflik tu jangan dicetuskan, jangan dicipta. Kita mancing dekat tepi sungai dan akhirnya kita pun tak tahu diserang. Kita pun tak tahu. So kena hati-hatilah. Mancing-mancing juga tapi cari tempat yang selamat. Kau nak mancing dekat tepi sungai pun ambil dalam 1 meter macam tu lah untuk memancing. So macam ni lah hutan dia. Banyak dah hilang dah hutan-hutan nipah ni. Tapi apa boleh buat, untuk kemajuan terpaksa kita korbankan. Tapi tidaklah semua dimusnahkan hutan-hutan ni kan. Ni kalau kita tengok ada bangunan tinggi dekat sebelah sana. Nampak bangunan tinggi ada. Dapat boleh tengok bangunan tinggi tu. Sebelum ni tak ada, tapi dah ada. Sama juga, itu adalah hutan nipah sebenarnya. Nampak? Hutan nipah. So kawasan ni makin lama makin mengecil. Ada satu tempat lagi di Jalan Setakan, sama juga. Dah tak ada dah hutan nipah dia. Dah dibangunkan rumah teres di kawasan tersebut. Dan telah dibangunkan struktur binaan di kawasan tersebut lah. Jadi untuk video ni, ini adalah salah satunya yang saya rekodkan lah. Cuma hari tu saya tak fokus betul, saya nak rakam hutan nipah yang masih ada lagi. Tapi bila kita datang tengok hutan nipah dah tak ada dah. Jadi ini adalah yang terakhir dia. Kemungkinan akan ada banyak bangunan di kawasan ni lah. Bangunan kedai ataupun rumah teres lah di kawasan ni. Kalau betul dia, hutan dia seperti di belakang kita ni. Ini masih alami lagi lah. Masih belum diganggu lagi hutan dia. Dan banyak burung-burung, bangau. Kemudian ada helang juga tadi saya nampak terbang di kawasan ni. So sangat cantik lah.
Okay sahabat, jom kita teruskan perjalanan kita balik. Alright.